والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang, salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhimar ini. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya Zarina binti Darman, dekat je dari Presiden 14 Putrajaya. Masya Allah. Hajah ni kali pertama Hajah sertai program ni? Betul, kali pertama. Masya Allah. Jadi macam mana Hajah tahu program ni? Rumah saya dekat dengan Nasyur Quran. Memang hari-hari insyaAllah akan lalu depan Nasyur Quran, dan dah beberapa kali bila Nasyur Quran buat hari terbuka memang saya pergi. Jadi saya tahulah program kat sini. Saya bersikit tu saya tahulah. Masya Allah. Jadi ni kali pertama, pastinya Ramadan kali ni berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin Hajah boleh kongsi sikit pengalaman Hajah Ramadan bersama program khas Ramadan. Berbeza dari segi jadual. Sebab Ramadan kali ni saya join tadarus di sini bermula pukul 9 sampai pukul 1. Jadi beza kat situlah. Dan berbeza ni Ramadan kali pertama selepas berpencen tahun lepas. Lagi seronok lah. Subhanallah. Baru berpencen ni, subhanallah. Jadi sebelum-sebelum ni ada amanah tempat kerja kan. Jadi tahun ni boleh sepenuhnya tumpuan dengan Ramadan. Masya Allah. Jadi Hajah subhanallah. Hajah jelas tadi. Iklan tulis 9 sampai 1. 4 jam tu. Bukan sekejap. Jadi pastinya setiap lagi-lagi program macam ni ada cabarannya. Duduk lama dan sebagainya. Hajah sendiri boleh ceritakan cabaran, halangan, apa cabaran Hajah, pengalaman Hajah dalam program ni dan bagaimana Hajah atasi? Tak putus asa, datang juga hari-hari. Macam mana Hajah? Nak kata banyak tu saya malu lah sebab saya baru 2 hari. Baru 2 hari join. Cabaran tu mungkin sebab ni baru, jadi saya mungkin tak rasalah cabaran. Tapi untuk istiqamah tu saya rasa mungkin agak mencabar juga sebab 9 hingga 1 setiap hari, Isnin hingga Jumaat. Dan satu lagi ramai kan dalam bilik kuliah tu, jadi kita nak kekal duduk lama dalam keadaan yang 4 jam tu memang agak sukar lah. Tapi insyaAllah lah cuba sedaya upaya untuk istiqamah lah sampai hujung Ramadan. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Moga Allah kurniakan kita kesihatan yang baik. Allah lah yang izinkan insyaAllah. Jadi Hajah rasalah program ni bagi kesan tak dalam hati dan kehidupan Hajah? Sangat, walaupun baru 2 hari sebab saya memang daripada sebelum pencen memang ada hajat untuk tadabbur Al-Quran, dan saya sangat teruja sebab bila hari pertama tu saya ingat tadarus saja, rupanya dua-dua, tadarus dan tadabbur sekali. Jadi saya rasa seronok kat situ sebab salah satu cita-cita selepas pencen tu dah mula nampak jalan. Ini baru permulaan saja kan. InsyaAllah akan berterusan. Mudah-mudahan. Sebab saya pun ada join kelas tadabbur setiap hari Selasa bawa Profesor Hasnan. Itu pun dia sangat berkaitan lah dengan tadabbur. Sangat-sangat. Masya Allah, subhanallah. Moga Allah terus memilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Hajah, ramai dekat luar sana yang mungkin belum tahu atau bila tengok iklan tu takutlah nak join, macam rasa tak layak ke sebagainya. Mungkin Hajah boleh kongsi pengalaman Hajah sendiri, mungkin boleh ceritakan, boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita kat luar sebab lebih ramai, supaya lebih ramai lagi yang tahu berkaitan program ini insyaAllah. Saya rasa dari segi iklan tu mungkin ramai dah tahu juga, cuma mungkin kita rasa takut nak join. Tapi percayalah, saya dah join tadabbur secara online, dan yang ni tadabbur secara bersemuka. Lebih seronok bersemuka. Jadi cubalah, jangan macam tadi Ustaz katakan, jangan bertangguh-tangguh nak buat kebaikan. Jadi insyaAllah jangan risau. Cabaran tu kat mana-mana pun ada. Tapi kejarlah kebaikan. Itu je saya nak cakap. Subhanallah. Okey, sikit je. Daripada banyak selama 2 hari ni, ada banyak sangat kalam daripada Syekh. Pesanan-pesanan Syekh. Boleh share satu je
yang mungkin paling terngiang-ngiang, paling teringat yang kita boleh kongsi dengan keluarga kita dulu. Mungkin boleh share sikit apa kata-kata Syekh yang teringat, insya-Allah. Apa kata-kata Syekh yang paling saya ingat ialah setakat 2 hari ni, mudah-mudahan terus ingat, berkaitan dengan Al-Fatihah yang merupakan yang dikata jantung Al-Quran. Maksudnya semua surah-surah dalam Al-Quran tu ada di dalam Al-Fatihah. Jadi yang paling saya ingat ialah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkaitan nasta'in, kita bersabar tu mohon pertolongan daripada Allah. Pertolongan yang macam mana? Dengan sabar dan solat. Jadi banyak kali kita jumpa ayat tu, sabar dan solat dalam juzuk 1 dan 2 tu. Masya-Allah. Tu baru surah Al-Fatihah. Subhanallah, ni ada 29 juzuk lagi, 28 juzuk lagi. InsyaAllah moga-moga Allah pilih kita untuk khatam dalam bulan Ramadan sebagai permulaan dan berterusan sehingga akhir hayat ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, apa harapan Hajah? Harapan saya supaya saya boleh terus mempelajari tadabbur ni dan istiqamah dalam tadabbur Al-Quran. Itu memang harapan saya yang saya dah simpan sebelum pencen lagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah pilih kita, insyaAllah, untuk terus bersama dengan Al-Quran, insyaAllah. Terima kasih banyak Hajah. Jazakillah khairan jazak, barakallahu fiki. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.